Assalamualaikum. Ni pagi 9 Zulhijjah. So tengok jemaah kita ramai yang duduk di luar. Nampaknya macam lebih selesa. Maybe sebab dekat kemah tu hanya cukup-cukup untuk sekujur badan kan. So ramai yang duduk di luar sementara menunggu waktu wukuf Zuhur nanti. Ada juga yang tidur kat luar malam tadi. So sekarang kita nak pergi cari batu tambahan. Batu tambahan. Nak tunggu di Muzdalifah. Takut nanti sebab katanya ada possibility kita tak turun daripada bas masa di Muzdalifah. Kita just singgah sebentar, seketika untuk memenuhi wajib, syarat wajib di Muzdalifah. So pagi ni kita mungkin kita boleh ambil sedikit batu di sini. Kita orang dalam grup ni 6 orang, mungkin hanya perlu tambah 10 biji sahaja lagi setiap orang. Tengok semua ni kawasan perkemahan Malaysia, jemaah Malaysia. Bilik air mereka ada bilik air yang lebih besar, tapi didindingkan, tapi ditembokkan. Okey, so kami akan mengutip batu kat sini lah. Maybe tambah 10 biji je kot untuk setiap orang. Okey, so itu update dari pagi sebelum wukuf pada hari ini. InsyaAllah Zuhur nanti. Assalamualaikum.